Kepada pengguna Kowe, tengok video ni sampai habis untuk elak rugi sehingga ribuan ringgit. Korang tahu tak, kalau auto debit korang tak aktif dengan Kowe, maksudnya bulan-bulan tu Kowe tak boleh nak deduct duit daripada akaun bank korang. Korang akan dikenakan charge rental handling fee sebanyak RM10 sebulan untuk setiap produk yang korang beli. So korang cuba bayangkan, kalau dekat rumah korang ada 3 produk Kowe, sebulan korang dah kena bayar RM30 untuk rental handling fee. Dalam masa setahun korang dah rugi RM360. Dan contoh kalau semua produk korang tu ada baki lagi 4 tahun, total korang akan rugi sebanyak RM1,440. So macam mana nak elak kena bayar charge rental handling fee ni? Korang just kena pastikan kad bank korang aktif, boleh tolak auto debit dan dah update dalam sistem Kowe. Sebab kadang-kadang ada customer yang kad bank dia expired, dia buat kad bank baru tapi terlupa nak update dalam sistem Kowe. Jadi dah rugilah kat situ kan. Untuk update kad bank baru dalam sistem Kowe ni senang je. Ada 3 cara saya nak share. First kali korang boleh call Careline untuk update kad bank baru. Yang kedua, korang boleh contact ejen korang, minta tolong dia update kad bank baru. Dan yang ketiga, korang boleh update kad bank baru melalui Kowe Self Care Portal. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jemput tekan button like dan repost. Dan jangan lupa follow untuk lebih banyak info tentang Kowe.